Kenapa kau tak faham-faham lagi, Asmita? Dulu kita semua hidup tak sadar diri. Kita mesti insaf, Nita. Kita mesti hidup secara yang kita mampu. Yelah, bagi abang tu senanglah. Kaki abang tu dah kodong. Tapi bagi Nita ni, kat mana Nita nak letak muka Nita ni, ha? Nita dah janji semua kawan-kawan tau. Abang tahu tak? Begini, Mama fikir kita sewakan saja rumah ni. Kita pindah, sewa rumah yang kecil. Sewa rumah ni boleh menampung perbelanjaan kita. Apa Mama cakap? Mama nak suruh kita pindah ke rumah kecil dan tinggalkan rumah kita ni? Ya Allah, Mama malu Nita. Mama malu Nita. Kenapa Mama tak bunuh aja Nita, kan lebih bagus? Mama, Mi setuju pada cadangan Mama. Mi kesal selama ini Mi tak bertanggungjawab terhadap keluarga. Maafkan Mama. Mama,